Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keutamaan untuk pembaharuan ekonomi domestik terlebih dahulu sebelum memperluas kerjasama melalui ASEAN dan rakan utama seperti China, India, Pakistan serta memperkukuh hubungan dengan Kesatuan Eropah EU dalam menangani kesan perubahan dasar tarif Amerika Syarikat. Beliau berkata EU sememangnya agak dramatik dalam keputusannya untuk berinteraksi dengan lebih agresif dan aktif bersama ASEAN. Anwar juga berkata Malaysia telah mengadakan libat urus awal dengan Amerika Syarikat yang diwakili Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang telah mengadakan pertemuan dengan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berhubung isu tarif. And then there was a follow-up meeting, as you know, in Korea, and amazingly you have seen the statement by the ASEAN, China, Japan, Korea, which is to my mind very positive, because at least shows that we are prepared to look at it and promote openly multilateralism. But at this stage, it is a bit too early. Secretary Rubio, of course, had a long session with a phone call with Muhammad Hassan, our foreign minister. I also to talk to Steve Witkoff. But other than that, the United States has promised to look at it sympathetically and review and keep us posted. Anwar berkata masih terlalu awal untuk menilai sepenuhnya kesan perubahan tarif Amerika Syarikat dan Malaysia akan terus memantau keadaan dan bertindak balas dengan sewajarnya.